BBQ. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal juga. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas cikgu. Jim pakai tonceng. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini kita bersama family. Ini bersama dengan family HAR, Haji Abdul Rahman family, yang mana malam ni kita buat BBQ makan-makan. So, kita ada kambing, kita ada udang, kita ada ayam, dan kita ada macam-macam lagi lah. Sosis. So, yuk Pak Lik, Pak Ngah, Pak Long. Okay. Pak Teh tak ada. Pak Teh busy. Pak Teh busy. Pak Teh busy kat rumah. Jom. Ini aktiviti kami sebenar dengan cuti wisata. Jadi kita buat ala-ala kadar je saja. Walau bagaimanapun tuan-tuan lihat semua sekali. Begitu meyakinkan udangnya. Kolek-kolek. Allah, jatuh nampaknya. Tak ada rezeki. Ini ayam. Kambing belum lagi. Ini semua meyakinkan. Kita cuba. Waduh! Mana? Tak, dia. Tak, cika wing Wing letak kat dalam tu nanti. Ada. Kita dah masak. Sebab wing dia ni. Baik tu, nanti dia punya butter ni kena kasi api dia naik balik. Jangan dekat. Okey, isi. Dah kot ayam ni kot, lapar sangat ni. Ni dah. 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 Tu dia punya butter tadi. Tapi butter ni kena sapu juga atas ni. Dia sebaiknya lah supaya kita merasai butter tu keseluruhan. Keindahan alam memang menjadi macam ni. Kita nak pergi camping dalam keadaan cuaca tak menentu, so kita camping dekat rumah. Oi, nampaknya bahaya ni. Dan sempena ulang tahun. Butter ni menyumbang ni. Ulang tahun sekecil. Yes. Sambil-sambil. Sebab bulan 5 ni ramai. Kita masak je ni. Ini biasa. Kita santai-santai yang malam ni kena wisat day. Budak-budak punya ni. Jadi kita kesempatan kena diorang nak raya diorang dapat salah. Tahu dia keluar masak. Letak sekali sekejap. Kambing ni. Kambing tak letak butter. Ambil tak? Ini.
Krishna. Dan patuh kepada perintah-perintahmu, menjadi anak yang soleh-soleh kepada kedua ibu bapa. Ya Allah, bersebenar dengan hari ibu ini, kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, dengan sifat-sifatmu, jadikanlah ibu-ibu hamba yang taat kepada perintah-Mu, kasih-kasih yang mencari kekasih-Mu bagi Rasulullah SAW. Ya Allah, Engkau muliakanlah ibuku Hajar Mia binti Osman dan juga para ibu Nur Azizah binti Osman, binti Haji Jamali, Nisha. Betul lah. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Semuanya betul lah. Betul. Dia buat betul. Kalau motor besar betul. Jangan takut. Motor kecil. Betul. Kalau